wilayah Malaysia diusulkan menjadi mendukung pembangunan kawasan perbatasan. Total wilayah yang masuk ke Indonesia kurang lebih 5.207 hektar. Jadi masuk ke wilayah Indonesia. Saya nak maklumkan, bukan 1 inci. Malaysia dah bagi 5.207 hektar. Saya pakai pampasan. Ini masalah pembangkang ni, dia guna kebebasan bercakap, merapu, ya? Bohong, guna Islam, guna nama Islam, tipu, guna fakta salah. Kalau dia tanya, kata, kami minta Perdana Menteri beri penjelasan. Tak apa, dia buat hukuman. Kami nak perkara seperti ini, terutamanya tentang isu kedaulatan ini, bawalah dulu dalam parlimen, bincang. Kalau tak nak dalam parlimen pun, jawatan kuasa pun tak apa. Sebab jawatan kuasa ini penting. Tak perlu bagi penjelasan, dia mesti bertanggungjawab. Buat tuduhan, menipu, memfitnah terus menerus. Dan kita tidak boleh terima cara kaedah politik buruk dan busuk seperti ini. Terima kasih. Parlemen Malaysia memanas, isu kedaulatan di perbatasan Sabah Kalimantan meledak menjadi debat sengit yang mengguncang Dewan. Kabar mengejutkan menyebutkan 3 desa di Nunukan kini berada di bawah administrasi Malaysia. Namun, sebagai kompensasi, Malaysia diduga diam-diam telah menyerahkan 5.207 hektar tanah kepada Indonesia. Fakta sensitif ini mencuat setelah dibahas secara terbuka di DPR Indonesia, memicu kecurigaan oposisi Malaysia akan adanya kesepakatan rahasia yang disembunyikan dari publik. Meski pemerintah membantah keras, suasana parlemen tetap membara karena tuntutan transparansi. Dan ini kita harus gunakan kesempatan ini juga mengucapkan penghargaan setingginya kerana orang pegawai-pegawai kita, bahagian haiwal persempadanan disokong oleh bahagian topografi, Jabatan Peguam Negara, bahagian pemetaan, Kementerian Pertahanan, Tentera, itu terpaksa meredah ke hutan belantara untuk memastikan peta itu dimuktamadkan. Jadi saya harap, kalaupun pemangkang memilih untuk tidak menyatakan penghargaan dan terima kasih kepada pegawai dan tentera. Dia belum. Kerana yang ada itu menghina. Kenyataan biadab menghina, itu ada. Ya. Apa yang tak betul? Termasuk pendang. Kalau tak tahu, baik. Kalau tak tahu, tanya. Kalau tak tahu, jangan maki hamun. Tak tahu, tanya. Oi, mengaku sajalah kalau penghina. Ini betul. Baik. Jadi inilah penjelasan saya dan sudah Ketua. 5 lagi kawasan yang didakwa selesai. 5 lagi kawasan yang didakwa selesai. Yang intertidal. Ya, saya bacakan. Sabah Kalimantan Utara. 4 kawasan outstanding boundary problem di sektor Sarawak Kalimantan Barat itu masih dalam proses perundingan antara kedua-dua negara. Jadi saya harap rakan-rakan di ahli parlimen Peraturan Dewan. Ahli parlimen Peraturan Dewan. Apa dia? 36/12. Isunya apa dia? Isunya tuduhan Perdana Menteri mengatakan bahawa kita memaki hamun. Dan pembaikan biadab. Termasuk pendang. Jadi itu suatu benda yang saya rasa tidak parliamentarian. Ya, jadi setuju. minta petua daripada Tak benar kami buat macam tu. jangan gunakan peluang ni untuk menghentam. Terima kasih Ketua. Sabarlah. Tan Sri Speaker, Peraturan Dewan 36 sebab sebut nama saya tadi pendang. Saya bagi tahu sebab kami ambil kenyataan ini, kenyataan daripada Polis Indonesia yang mengatakan 5.207 hektar ni daripada Malaysia dimasuk kepada, bukan kami. Bila dibangkitkan, kami tanyalah. Kami tak pernah maki pun. Saya sebut dalam Dewan itu hari. Kami taklah maki yang Mak Berhormat sambut. Baik. Tuduhannya, kami tanya lah, jawab je lah. Tak ada Ketua. Mengatakan kami menggunakan Islam, busuk, jahat. Ini apa sebagai seorang Perdana Menteri ini? Menang Yang disebut pengkhianatan. Duduk. Dah tanya, dah jawab. Sekarang tengah jawab. Kampak apa semua duduk. Hari itu semasa pendang bangkit, saya sudah bangkit standing order. Saya sudah bagi tahu itu fake news. Saya minta pendang tarik balik. Hari itu dia tak tarik balik. Mana boleh bawa fake news masuk parlimen. Dia bukan tanya hari itu, dia buat tuduhan.
Dia buat tuduhan. Pendang duduk. Saya tak mau layan dua-dua belah pihak. Saya nak bagi PM teruskan dan landing terus. Tan Sri ada Ketua. Tan Sri, peraturan masyarakat kena Seperti address yang Tan saya Sri. sebut. 36.4, 36.6. Yang amat berhormat kata pembangkang biadab termasuk pendang. Is that proper dalam Dewan ni? Yang itu kena rule yang hormat. It's okay ya. Tan Sri ada Ketua. Saya kata ada kenyataan biadab, ada kenyataan yang menuduh saya khianat kepada negara. Ini yang kita kena betulkan. Ya. Pegawai-pegawai kita Yang berhormat Tambun, hari itu betul-betul saya lurus. buat persoalan. Bukan saya maki. Pendang hari itu Soalan yang biadab lah tu. Soalan yang biadab. Bila tak dapat Itulah rezeki, maki saya hamun. tanya. Itulah benar. Tambun hari itu Pendang jawab. pakai fake news Itu pada soalan pendang. biadab dan maki hamun. Baik. Saya buat keputusan. Saya menganggap Tan Sri, PM dalam pick up konteks apa- Dewan yang mengenai Tan Sri, penggunaan kata-kata ungkapan pembangkang biadab, you allow Ya, that? PM pick up apa yang disebut di luar. Okey. Ya. Silakan terus PM. Tan Sri ada Ketua. Tan Sri, saya sebut di dalam Dewan. Duduklah pendang. Depan. Yang pendang. Tambun. Pendang. Depan. Duduklah. Bagi PM jawab lah. Bagi PM jawab. Bagi PM jawab. Penjilat duduklah. Semua Apa yang penjilat tu? ulangan. Kita ada tetamu, kita berpelajar sekolah, kita orang-orang asli. Tan Sri, saya minta hormat besut mereka balik tanpa. perkataan penjilat tu. Okey, Unparliamentary. duduk. No more. Unparliamentary. Tak Baik, boleh pakai listen. perkataan macam tu. Tan Sri ada Besut. Ketua. Tanpa. Siapa bangun lagi, saya Betul, suruh rehat. tapi dia pakai Siapa perkataan unparliamentary. tanpa satu. Siapa bangun, saya suruh rehat. Okey? Sila PM tolong kalau habiskan landing. Saya habiskan. Tan Sri ada Ketua menyatakan bahawa hal-hal yang menyentuh kepentingan negara termasuk sempadan haruslah dibincang cara berhemah. Saya tidak ada masalah mana-mana ahli pembangkang untuk bertanya. Tetapi saya bantah keras tuduhan dan fitnah menyatakan kita khianat kepada negara. Jadi yang sebaiknya kerana saya telah bentangkan dengan fakta dan dengan peta, sebaiknya teliti semula. Ada bahagian yang belum dimuktamadkan, ada yang sudah. Akhirul kalam, Tan Sri Bertua, kita kena jaga. Hubungan kita dengan Indonesia sejak 1974 itu sangat baik. Gunjingan itu diteruskan di semua peringkat. Dan selalunya kerjasama di antara dua-dua pihak, pegawai serendah-rendahnya sehinggalah Ketua Menteri dan Perdana Menteri dan kerajaan dengan kerajaan Indonesia sangat baik. Kita boleh berbeza pendapat tapi jangan menjatuhkan hukuman dan juga jangan menyinggung juga perasaan rakan-rakan kita di Indonesia yang berusaha untuk menjalin hubungan yang sangat baik dan akrab di antara dua negara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya nak nasihatkan. Saya tak bagi jawapan. Terima kasih. Tuan Ketua, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Tambun. Saya telah bangkitkan minggu lepas dalam PC saya. Saya minta supaya kerajaan membentangkannya dalam parlimen. Yang nak tuduh-menuduh ni pasal apa? Kalaupun ada ahli-ahli yang berhormat yang bangkitkan isu ini, kerana kita membaca daripada laporan akhbar. Sebab itu kita minta supaya Yang Amat Berhormat bentangkan dalam parlimen. Kalau dah bentang, kita terima. Kalau ada lagi khilaf yang akan timbul di masa hadapan, kita tanya lagi. Itulah kerja kita. Yang Amat Berhormat kalau tadi cakap elok, tak bangkit pun tuduh-menuduh, saya rasa tak timbul pun perkara ni. Kita dengar semua. Betul. Kita steady. Jadi sebab itulah saya mohon kami di pihak sini sebenarnya menunggu, inilah jawapan yang kita tunggu. Sebab kalau jawapan begini, Yang Amat Berhormat kata selama ini persahabatan yang begitu baik di antara Malaysia dan Indonesia. Saya bersetuju. Bukan itu saja, kami pun ada rakan-rakan di sana. Sebab itu kami mahu penjelasan. Kalau sudah ada penjelasan seperti ini, saya bagi pihak semua ahli-ahli yang berhormat sini ucap terima kasih, lain kali buat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Kedaulatan wilayah adalah harga mati bagi bangsa. Transparansi pemerintah menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan rakyat atas integritas wilayah perbatasan.